Selamat datang ke Sembang Intelek. Hari ini kita akan bincangkan satu isu yang saya rasa ramai antara kita fikirkan. Setiap kali kita guna Waze atau minta ChatGPT tolong tuliskan draft email, kita mungkin terfikir, adakah kecerdasan buatan atau AI ni secara perlahan-lahan buat kita jadi kurang bijak? Atau sebaliknya, adakah ia sebenarnya satu alat yang boleh melonjakkan kepintaran kita ke tahap yang baru? Perbincangan kita hari ini berdasarkan bahan-bahan semasa yang kami kaji. Saya akan ambil posisi yang AI ni sebenarnya memperkasakan kecerdasan manusia. Dan saya pula akan bawa pandangan yang sebaliknya. Saya berpendapat yang kebergantungan kita yang semakin menjadi-jadi pada AI ni sebenarnya sedang menghakis keupayaan mental kita sikit demi sikit. Okey, bagi saya kan, AI ni bukanlah satu ancaman. Ia cuma satu lagi pemangkin dalam evolusi kepintaran manusia. Kita ni kan memang selalu takut pada teknologi baru. Dulu, orang risau mesin cetak akan rosakkan ingatan sebab kita tak perlu hafal semua benda. Tapi apa jadi? Kadar celik huruf global melonjak dari cuma 12% pada tahun 1820 kepada hampir 87% hari ini. Teknologi, bila kita guna dengan betul, memang akan memperkasakan kita. AI ni, dia satu alat produktiviti yang luar biasa. Ia boleh ambil alih kerja-kerja yang berulang-ulang, yang bosan. Jadi minda kita ni bebas untuk fokus pada benda yang lebih penting. Contohnya, kreativiti, pemikiran strategik, inovasi. Matlamat kita sepatutnya adalah untuk bina apa yang saya panggil masyarakat sematogenik. Masyarakat yang diperkasakan oleh teknologi pintar. AI tak akan jadikan kita bodoh lah. Melainkan kalau kita sendiri yang pilih untuk jadi macam tu. Pandangan saya sedikit berbeza. Apa yang awak nampak sebagai satu pemerkasaan, saya pula nampak ia sebagai satu bentuk hutang kognitif. Istilah ni digunakan oleh penyelidik di MIT Media Lab. Konsep dia mudah je. Ia macam hutang kad kredit, tapi untuk minda kita. Kita swipe AI untuk dapatkan jawapan segera, untuk rasa mudah hari ni. Tapi tanpa sedar, kita sedang kumpul faedah. Dan faedah tu, kita kena bayar kemudian. Faedah tu, ialah kehilangan keupayaan kita untuk berfikir secara mendalam. Setiap kali kita serah tugas berfikir pada AI, kita sedang buat satu pemindahan kognitif. Kita seolah-olah upah mesin untuk berfikir bagi pihak kita. Lama-kelamaan, apa jadi? Otot-otot mental kita yang sepatutnya kita latih untuk berfikir kritis, untuk mengingat, untuk fokus, semua tu akan jadi lemah. Jadi, kritikan yang mengatakan kita sedang menuju ke arah masyarakat stupidogenik di mana kita dikelilingi peranti pintar yang ironinya galakkan kita untuk kurang berfikir, saya rasa ada asasnya. Saya faham kebimbangan tentang otot mental yang lemah tu. Tapi saya rasa puncanya bukan pada alat tu sendiri, tapi pada cara kita guna. Okey, kita ambil contoh pendidikan yang selalu jadi kebimbangan utama. Ramai risau pelajar guna ChatGPT untuk menipu dalam tugasan mereka kan? Tepat sekali. Dan ini bukan lagi kebimbangan. Ia masalah yang dah pun berlaku. Bila seorang pelajar guna AI untuk hasilkan satu esei penuh, mereka bukan setakat menipu. Mereka sebenarnya sedang merompak diri mereka sendiri. Mereka pintas proses pembelajaran yang paling penting, iaitu proses bergelut dengan idea, belajar susun hujah, pilih perkataan yang sesuai. Mereka tak belajar berfikir. Mereka cuma belajar untuk bagi arahan atau prompt yang bagus. Dan kita dah ada data pun. Markah matematik global dah pun menurun sejak 20 tahun lepas. Sekarang kita tambah pula alat yang boleh buat penaklukan untuk kita. Ini cuma akan burukkan lagi keadaan. Tapi kalau kita lihat dari sudut lain, ini bukan kegagalan teknologi. Ini adalah kegagalan sistem pendidikan kita untuk berubah, untuk sesuaikan diri. Melarang terus penggunaan alat ni adalah jalan mudah yang tak selesaikan masalah. Sebaliknya, kita patut ajar pelajar cara guna AI sebagai rakan sparring intelektual. Guna AI untuk cabar idea mereka, cari kelemahan dalam hujah mereka dan kemudian bina semula hujah yang lebih kuat. Kita kena jadikan bilik darjah tu sama menarik dengan teknologi yang ada di tangan pelajar. Punca sebenar markah merosot tu mungkin bukan sebab alat baru ni, tapi sebab kaedah pengajaran kita yang dah lapuk. Saya setuju kita perlu ubah sistem pendidikan. Tapi ada beza besar antara rakan sparring dengan mesin yang buat semua kerja berat untuk kita. Analoginya macam kalkulator. Kalkulator tu memang alat yang hebat, tapi kita tetap ajar budak-budak asas matematik dulu, campur, tolak, darab, bahagi supaya mereka faham konsep di sebaliknya.
Kalau kita bagi mereka kalkulator dari hari pertama, ya, mereka mungkin boleh dapat jawapan betul, tapi mereka tak akan faham kenapa jawapan tu betul. Sama juga dengan AI dalam penulisan. Kalau pelajar tak pernah belajar bina hujah dari bawah, mereka akan hilang kemahiran asas tu. Kita akan lahirkan satu generasi yang sangat mahir berinteraksi dengan mesin, tapi kurang mahir berfikir secara asli. Saya rasa konsep kemahiran asas tu sendiri sedang berevolusi. Mungkin pada masa depan, kemahiran untuk bina hujah dari kosong tak lagi sepenting kemahiran untuk nilai, mengkritik dan menambah baik hujah yang dijana oleh AI. Kemahiran bertanya soalan yang betul pada AI, itu sendiri satu bentuk pemikiran kritis aras tinggi. Dan kemahiran inilah yang sedang mengubah landscape di tempat kerja sekarang ni. Okey, baiklah. Mari kita beralih ke tempat kerja. Saya nampak ada satu risiko yang sangat besar di sini. Ada pandangan yang semakin popular yang tugas-tugas peringkat permulaan, macam penganalisis junior di firma guaman, perbankan. Tugas-tugas ni akan pupus. Sebab AI boleh buat kerja mereka dengan lebih baik, lebih pantas. Masalahnya, tugas-tugas inilah yang jadi medan latihan untuk bina kemahiran asas dan pengalaman yang diperlukan untuk jadi pemimpin. Kalau kita automatiskan proses pembelajaran ni, dari mana datanya pemimpin masa depan kita? Itu satu persoalan yang menarik, tapi saya melihatnya sebagai satu anjakan, bukan kehilangan. Mari kita ambil contoh IBM. Mereka guna AI untuk ambil alih kerja beberapa ratus kaki tangan di bahagian sumber manusia. Dan hasilnya, syarikat itu bukan saja jadi lebih efisien, malah mereka dapat ambil lebih ramai pekerja dalam peranan baru yang menguruskan sistem AI tersebut. Jadi, peranan manusia beralih dari kerja rutin kepada kerja yang lebih strategik. Bagi pemimpin pula, bila AI boleh uruskan analisis data yang rumit, mereka ada lebih banyak masa untuk fokus pada benda yang mesin tak boleh buat. Empati, bina budaya syarikat, tetapkan visi. Tugas mereka tak hilang, ia dinaik taraf. Contoh IBM tu memang selalu diguna pakai. Tapi ia tak menjawab isu tangga kerjaya yang saya sebutkan tadi. Kita mungkin cipta peranan baru di peringkat atasan, tapi pada masa yang sama, kita musnahkan anak tangga yang pertama. Tanpa pengalaman bertahun-tahun buat kerja analisis yang asas, dari mana datangnya pengurus yang betul-betul faham selok-belok perniagaan? Kita berisiko melahirkan pemimpin yang pandai urus output AI, tapi tak ada gerak hati atau gut feeling yang dibina dari pengalaman. Kalau awak tak pernah bergelut dengan data tu sendiri, macam mana awak nak cabar kesimpulan yang AI bagi? Awak mungkin akan jadi pak turut pada satu algoritma yang awak tak faham pun. Keratuhan tu hanya akan berlaku kalau kita terima output AI secara membuta tuli. Pemimpin yang baik, dia akan sentiasa guna AI sebagai penasihat, bukan sebagai bos. Sama macam seorang CEO dengan nasihat CFO dia, tapi keputusan akhir tetap di tangan dia. AI ni cuma satu lagi suara pakar dalam bilik mesyuarat. Malah, saya berpendapat ia menjadikan kepimpinan lebih mantap sebab keputusan kini boleh disokong oleh data yang jauh lebih komprehensif. Kerapuhan ni bukan saja dalam kepimpinan, tapi ia mula merebak ke satu bidang yang kita anggap paling manusiawi, iaitu kreativiti. Ambil contoh penciptaan bintang filem janaan AI sepenuhnya, watak bernama Tilly. Ini telah cetuskan kemarahan besar di Hollywood. Para pelakon, pengarah, mereka lihat ini sebagai ancaman yang bukan saja boleh musnahkan mata pencarian, tapi juga menghakis jiwa seni perfilman itu sendiri. Inilah contoh sempurna apa yang sesetengah pihak panggil brain rot budaya. Brain rot atau kerosakan otak budaya ni pada asasnya merujuk kepada satu keadaan di mana kita jadi pengguna yang terlalu pasif. Kita hanya telan kandungan yang dijana oleh mesin sampai keupayaan kita sendiri untuk menghargai nuansa, untuk mencipta sesuatu yang asli, mula merosot. Kita jadi penonton, bukan lagi pencipta. Watak Tilly tu mungkin nampak sempurna dari segi teknikal, tapi ia tak ada pengalaman hidup. Ia tak pernah rasa sakit, gembira atau patah hati. Ekspresinya cuma tiruan yang kosong. Di sinilah saya rasa hujah awak terlepas pandang satu perkara yang sangat penting, iaitu peranan manusia di sebalik tabir. Tilly itu tak cipta diri dia sendiri. Di belakangnya ada satu pasukan 15 orang artis manusia. Mereka bekerja keras hasilkan 2,000 versi berbeza semata-mata untuk capai visi artistik mereka. Mereka tolak versi yang nampak terlalu plastik sehinggalah mereka dapat hasil yang betul-betul hidup. Dalam kes ni, AI bukanlah artisnya. AI adalah canvas atau pahat, satu alat baru yang canggih. Sama macam kamera dulu dianggap ancaman kepada pelukis potret, AI hari ini sebenarnya sedang buka sempadan baru untuk ekspresi artistik. Ia memperkasakan kreativiti, bukan mematikannya. Ada beza fundamental antara alat yang membantu dengan alat yang menjana. Kamera tangkap realiti yang sedia ada. Perisian suntingan pula ubah suai bahan mentah yang dirakam manusia. Dengan AI generatif, garisan antara artis dan alat jadi sangat kabur. Alat tu bukan lagi sekadar pahat, ia dah mula jadi sebahagian daripada pengukir itu sendiri.
Kebimbangan saya ialah lama-kelamaan rasa artistik kita akan mula dibentuk oleh apa yang algoritma fikirkan sebagai baik berdasarkan corak data. Kreativiti manusia yang tulen, yang kadang-kadang pelik dan tak dijangka, mungkin akan terpinggir. Kita berisiko dapat dunia seni yang lebih seragam dan kurang mengejutkan. Secara ringkasnya, saya tetap melihat AI sebagai fasa seterusnya dalam evolusi alat yang tingkatkan kecerdasan manusia. Sama macam tulisan, mesin cetak dan internet. Ketakutan terhadap kemerosotan kognitif ni, ia satu corak yang berulang setiap kali ada anjakan teknologi besar. Kuncinya terletak pada keupayaan kita untuk menyesuaikan diri. Kita mesti ubah sistem pendidikan dan cara kita bekerja untuk manfaatkan alat ini sepenuhnya untuk bina masyarakat smartogenetik yang lebih berupaya dan berpengetahuan. Kesimpulan saya pula, walaupun AI ini tawarkan kemudahan yang kita tak boleh nafikan, kita kena sentiasa sedar tentang kos jangka panjangnya. Risiko hutang kognitif, otot mental yang jadi lemah dan kehilangan kemahiran asas, semua ni sangat nyata. Jika kita tak uruskan kebergantungan kita pada teknologi ini dengan bijak, kita berisiko besar untuk jadi sebuah masyarakat yang sangat canggih dari segi teknologi, tapi semakin cetek dari segi intelek. Persoalannya bukan boleh ke tak kita guna alat ni, tapi ada tak kita kebijaksanaan untuk mengawalnya. Jelas sekali. Tiada jawapan yang mudah untuk persoalan ini. Kesan AI terhadap kepintaran kita akhirnya akan bergantung pada pilihan yang kita buat secara kolektif. Terdapat banyak lagi aspek untuk diteroka dalam bahan ini dan kami serahkan kepada anda untuk membentuk kesimpulan anda sendiri.